Lelaki warga emas berusia 60 tahun yang memiliki 39 rekod lampau dan aktif melakukan jenayah pecah rumah di sekitar Bukit Gambir dan Sungai Mati Tangkak ditahan dalam operasi khas pada 25 Jun. Ketua Polis Daerah Tangkak Superintenden Roslan Muhammad Talib berkata, suspek ditahan polis di sebuah pangsapuri di Taman Kesidang, Melaka hasil makluman awam 3.30 petang 25 Jun. Katanya, suspek bergerak solo dan mensasarkan rumah tidak berpenghuni. Polis turut merampas beg tangan, jam tangan mewah dan wang. Beliau berkata demikian pada sidang media di IPD Tangkak pada Khamis 26 Jun. Polis turut menemukan peralatan untuk kegiatan jenayah seperti pemutar skru, sarung tangan dan lampu suluh dengan keseluruhan nilai rampasan ialah RM300,000. Menurut Roslan lagi, kejayaan itu membolehkan polis menyelesaikan sekurang-kurangnya 8 kes pecah rumah di Bukit Gambir dan Sungai Mati.